Selamat datang ke bab seterusnya iaitu bab 6. Kita akan belajar mengenai peningkatan tamadun Rom dan Yunani. Dan kali ini kita fokuskan pada subtopik pertama iaitu tamadun Yunani. Okey, jadi untuk perkongsian kali ini, kita akan tengok 4 perkara utama. Mula-mula, kita akan cek lokasi dan kelebihan geografi diorang. Lepas tu, kita akan kenali negara kota polis yang sangat unik ni. Seterusnya, kita akan selami macam mana sistem demokrasi di Athens berfungsi dan akhir sekali, kita bandingkan pula dengan cara pemerintahan Sparta yang gagah perkasa tu. Jom kita mula. Baiklah, jom kita mulakan pengembaraan kita. First thing first, kita kena faham asas segala-galanya, geografi. Macam mana agaknya ya, lokasi unik Yunani ni boleh membentuk takdir keseluruhan tamadun mereka? Cuba bayangkan kita putar balik masa ke sekitar 1000 hingga 800 sebelum Masihi. Dekat semenanjung Greece dan pulau-pulau sekeliling Laut Aegean dan Mediterranean inilah, tamadun Yunani ni mula bercambah. Lokasi diorang ni memang strategik, dikelilingi oleh laut. Jadi, laut ni bukan sekadar pemandangan, tapi dah jadi sebahagian daripada identiti dan cara hidup mereka. Jadi, apa yang best sangat pasal lokasi ni? Ia bagi mereka dua kelebihan yang macam kuasa super lah. Pertama, cuaca dia yang sederhana. Best kan? Sebab cuaca macam ni, orang Yunani suka beraktiviti kat luar. Berdebat, bersukan. Sinilah bibit-bibit demokrasi dan sukan Olimpik tu bermula. Kedua, dah tentulah sebab mereka dekat dengan laut. Ini menjadikan mereka pelayar yang super handal. Mereka boleh merantau jauh, bawa balik idea baru dan juga kekayaan. Okey, kita dah faham pasal geografi. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana masyarakat diorang disusun. Cuba lupakan sekejap konsep negara besar macam yang kita ada sekarang. Sebab orang Yunani ada sesuatu yang jauh lebih unik. Mereka panggil polis atau dalam bahasa mudahnya, negara kota. So, apa benda polis ni sebenarnya? Ia bukan sekadar sebuah bandar biasa tau. Cuba bayangkan sebuah negara versi mini tapi lengkap dengan semuanya. Setiap polis ada kerajaan sendiri, ada undang-undang sendiri, malah ada tentera sendiri. Jadi, kalau anda tu warga negara Athens contohnya, ia bukan setakat alamat rumah. Ia adalah identiti anda, siapa diri anda. Menariknya, setiap polis ni ada struktur yang sangat bijak. Ia terbahagi kepada 3 komponen utama dan setiap satu ada fungsi yang sangat-sangat penting. Jom kita bedah siasat satu persatu. Yang pertama, kita ada Akropolis. Ia selalunya terletak di kawasan paling tinggi macam puncak bukit yang berkubu. Fikirkan Akropolis ni sebagai jantung dan perisai untuk sesebuah polis. Kat sinilah letaknya bangunan-bangunan paling penting, rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana, pendek kata, pusat pentadbiran dan keselamatan. Okey, kalau kita turun sikit dari Akropolis, kita akan jumpa Agora. Kalau Akropolis tu jantung, Agora ni itulah nadi kehidupan seharian masyarakat. Ia macam satu kawasan lapang, tempat orang berkumpul dan juga pasar awam. Dekat sinilah segala-galanya berlaku. Orang berurus niaga, berborak, berdebat pasal politik, memang happening. Dan yang menariknya, tak semua polis ni sama tau. Cuba tengok perbandingan ni. Kita ada Athens yang paling ramai penduduk, hampir 40,000 orang dalam kawasan yang tak begitu besar. Memang padat. Lepas tu, kita ada Sparta. Populasinya kurang tapi kawasannya luas betul. Lebih 8,000 km persegi. Dan jangan lupa Corinth, polis yang lebih kecil tapi merupakan pusat perdagangan yang penting. Nampak kan? Setiap satu ada karakter dan kekuatan masing-masing. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling penting. Salah satu legasi terhebat dari Athens untuk dunia. Satu idea yang pada zaman tu memang sangat radikal, sangat gila, tapi ia mengubah sejarah manusia sampai bila-bila. Apa dia? Demokrasi. Kuasa di tangan rakyat. Tapi kan, apa yang special sangat dengan demokrasi Athens ni? Sebab ia adalah demokrasi langsung. Ini bukan macam kita sekarang, yang undi wakil rakyat setiap 5 tahun. Tidak. Di Athens, kalau anda tu warga negara lelaki, andalah kerajaan. Anda sendiri yang akan pergi debat, anda sendiri yang akan angkat tangan untuk mengundi, anda sendiri yang terlibat dalam membuat undang-undang. Suara anda tu betul-betul ada kuasa. Dan sistem ni bukan main-main tau. Ia sangat tersusun. Ada 4 badan utama. Pertama, Dewan Perhimpunan. Inilah badan tertinggi, macam parlimen kita lah. Tempat mereka gubal undang-undang dan buat keputusan besar macam nak isytihar perang. Lepas tu, ada majlis yang tugasnya macam kabinet untuk laksanakan semua keputusan Dewan tadi.
Ketiga, magistrat. Mereka ni kaki tangan kerajaan yang uruskan hal-hal harian macam cukai dan pendidikan. Dan akhir sekali, juri. Mereka ni lah yang jaga hal keadilan. Hebat kan? Macam satu mesin demokrasi yang lengkap. Baiklah, sekarang tarik nafas dalam-dalam dan lupakan semua benda pasal perdebatan, politik dan kebebasan bersuara tadi sebab kita akan beralih ke sebuah dunia yang 180 darjah berbeza. Selamat datang ke Sparta, masyarakat pahlawan sejati. Kalau di Athens ada demokrasi, di Sparta, lupakan saja. Mereka amalkan sistem monarki terhad. Tapi ada satu benda yang sangat perik dan unik. Mereka ada 2 orang raja. Ya, bukan 1, tapi 2 orang raja yang memerintah serentak. Kenapa pula macam tu? Sebenarnya, ini cara mereka untuk pastikan kuasa seimbang supaya tak ada seorang raja pun yang jadi terlalu berkuasa. Bijak kan? Kehidupan di Sparta ni memang ekstrim. Fokus utama mereka adalah ketenteraan. Disiplin dan taat setia pada negara tu mengatasi segalanya. Bayangkan, budak lelaki seawal usia 7 tahun dah mula latihan tentera yang keras. Tapi jangan ingat kaum wanita diorang lemah lembut pula. Wanita Sparta pun dilatih untuk jadi kuat dan sihat supaya mereka boleh pertahankan negara. Boleh dikatakan mereka ni antara wanita yang paling power pada zaman tu. Jadi, inilah dia pertembungan antara 2 gergasi, macam dalam gelanggang tinju kan? Di satu sudut, kita ada Athens yang fokus pada perdebatan, pengetahuan dan demokrasi. Di sudut yang lagi satu, kita ada Sparta yang fokus pada ketenteraan, disiplin dan ketaatan. Ia macam pertembungan antara akal fikiran dengan kekuatan fizikal. 2 cara yang sangat-sangat berbeza untuk mencapai matlamat yang sama, membina sebuah tamadun yang unggul. Okey, selepas kita tahu semua ni, mesti anda tertanya-tanya, kenapa ia penting untuk kita hari ini? Sebabnya warisan tamadun Yunani ini ada di sekeliling kita. Setiap kali kita mengundi, setiap kali kita tengok sukan Olimpik, malah setiap kali kita berdebat pasal satu idea, sebenarnya kita sedang meneruskan legasi mereka. Jadi, memahami perbezaan Athens dan Sparta ni bukan sekadar belajar sejarah, tapi ia bantu kita faham dunia kita sekarang. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Antara warisan Athens dengan keterbukaan dan demokrasinya, dengan warisan Sparta yang penuh disiplin dan ketaatan, yang mana satu agaknya lebih kita perlukan dalam dunia moden hari ini? Cuba anda fikirkan.